timbul tak best. Cik-cing. Dia kan suka figure, so Ima akan ambil Hirono. Macam ni saya tak nampak isi bawah. Terbaik. Hi guys, welcome back to Salimah channel. So hari ni, today is the day, hari yang kita tunggu-tunggu kan. Dah. Sebab kita kan dah cari hadiah banyak-banyak. Ima pun buat vlog masa belum beli hadiah, so korang tengok vlog tu dulu. Hi guys, ini dah bulan Mei and nak dekat birthday Kak Wi. Ni random vlog je. Ima nak beli sejumlah Ima nak beli barang-barang birthday Kak Wi. And Ima ada idea dia. Ima kan suka journal, beli barang-barang buku semua. And Ima rasa dia tak suka, so Ima akan belikan. Kau nak bagi hoping kau dekat Kak Wi. Tak, Ima nak cari dia suruh pergi buat journal, buat self love, tulis. So Ima nak beli first thing first, kalau nak buat journal kena ada buku. Yes. So kat sini ada banyak pilihan buku. Kat sini ada banyak gila pilihan buku. And favorite colour buku dia ialah colour purple. First Ima rasa yang ni ataupun yang ni. This one better. Nak apa lagi sikit yang ni? Yang macam budak-budak sikit. So Ima akan ambil yang ni untuk dia. First mesti dia actually macam ni. Dia dapat yang dia buka. Akan ambil ni. Macam dia tak macam tu. Kau fitnah. Kita tengok nanti. Ima akan masukkan dekat vlog ni sekali. Ada satu lagi lah, tapi dia po. Oh ni tak tahu, dia macam sesuai untuk je. So next kita nak beli stiker-stiker. Kenapa po banyak purple? This one. Yang ni pendek juga dekat journal. Sebab journal tak lah, sebab dekat buku dia ni, buku dia plain, tak ada buku dia mana plain. Dia dah bercorak, so dah cantik. Betul. Tinggal buku akak pun macam ni, dia tinggal tulis-tulis je, so best. Nanti Ima tunjuk kat korang Ima punya macam mana buku Ima macam tu, Ima guess dia. Ni cantik ni. Macam ni kak. Comel. Sini macam kebanyakan budak-budak kan. Ini timbul tak best. Pen. Pen comel tak adalah. Pen basic. Harus suruh beli sebab pakai spek. Mana spek kau? Tak pakai. Nantilah tengok kat Miniso. Jom kita bayar dulu semua ni. Miniso got what you want. Come on, have some fun. Let's go bayar. Saya sampai kat Pull and Bear kan ni. Ima masuk-masuk terus jumpa ni. Cantik gila. Harga dia cing. Nak beli dia tu kualiti dia baldu macam tu dah. Sejuk dia. Dalam dia pun baldu. And dia ada S and M. Tapi dia macam cutting baggy. So Ima ambil S je. Ima nak try, nak tahu muat ke tidak kat Kak Wi, Ima kena try dekat diri Ima sendiri. Ima dah try tadi tapi apa nak record? Ima record gambar, tak ambil gambar je. By the way, this is my outfit. Cantiknya. Let's go. Bayar. Jom. My favorite. Sedapnya. Hai korang. So Ima dah balik rumah. Ima ada beli baju. And baju lah kot. Kan? So sekarang ni Ima nak masukkan semua barang-barang hadiah yang Ima dah beli. So Ima rasa tu je kot hadiah yang Ima nak bagi Kak Wi. So jom kita masukkan barang-barang tu dalam kotak ni. Ima tak tahulah baju tu Ima nak masuk dalam ni atau letak dalam paper bag je. Ada beli buku ni yang Ima kata nak suruh dia buat journal. Yang ni macam hadiah Gurau-gurau macam tu, main-main je. Tapi Ima memang betul-betul nak suruh dia buat journal. Sebab Ima bagi
Serba purple. Tapi tu Imah tahun ni birthday dia nak pakai brown. Tapi tak tahu lah. Kita tengok reaction dia nanti. Walaupun Imah tahu dia tak suka. Kita letak dulu kat dalam ni. Tapi kan dalam gambar tu kotak tu besar. Tapi sampai kotak tu kecil. So kedua stiker pen bunga comel. Imah takut dia dengar lah guys. Sebab dia dekat luar. Yang penting Imah ada kunci pintu. Tak boleh masuk. Ish, kita tak boleh kuat-kuat. Kita kena bisik-bisik. So next Imah bagi dia palette eyeshadow. Penat lah Duduk ketuk-ketuk pintu tu. Datang-datang je rumah ni nak masuk bilik aku. Tak macam okey. Next ada eyeshadow palette daripada Wawa Cosmetic. Yang ni Imah beli sebab packaging dia lawa, warna purple kan. Imah tengok ramai juga orang review kata cantik palette ni, so Imah beli. Imah tak unboxing pun, biar dia unboxing sendiri. Oh, sebelum tu Imah ada nak buat, bagi dia nampak ada lapisan macam tu. Imah nak tulis atas dia, this is signed to you for do a journal. Nah, Imah ada ni. Oh my god, Imah tak ada colour purple. Purple ke ni? Purple kan? Okay, Imah nak bagi dia vibe estetik. Kita connectkan dia. Okay, dah connect macam ni. Gunting ni dia ada macam bentuk macam ni. So, cantik lah. Okay, tada! So, Imah akan potong setiap sisi dia. Patutnya Imah potong sebelum Imah connectkan dia. So, Imah akan tulis dekat kertas ni, this is your sign to start journaling. So, Imah siap, this is your sign to start journaling. Sebab Imah pun buat journal banyak dah Imah buat. So Imah nak Awi pun buat journal. Sebab buat journal tu best tau. Korang pun kena start buat journal sebab baik untuk ingatan. Ni Imah punya buku macam sama kan macam Kak I punya. Yang ni no belikan tau time birthday Imah. Ni Kak I punya, yang ni Imah punya. So Imah sangat-sangat suka pasal journaling. So Imah nak bagi Kak Awi juga. Imah tak tahu dia suka ke tidak. That's why Imah belikan dia banyak hadiah. Sebab Imah takut Imah bagi ni dia tak suka. Sebelum Imah masukkan ni, Imah nak masukkan, ada beli ni dekat DIY. Tada! So Imah akan masukkan sikit. Oh my god, dia bercantum lah. And then kita masukkan yang ni. Next, sebelum dia jumpa yang pasal journal ni, Imah akan masukkan Polaroid dia. Gambar yang Imah rasa dia suka. Sebab ni yang dia post kat feed IG dia. Ada gambar-gambar sekali. So, Syamil. Susun kat sini. 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 Tada, macam ni. Sebab Imah alang-alang masa tu buat Polaroid Imah. And then Imah terfikir Polaroid kan sekali gambar Kak Wi. And Polaroid ni kan ada kena dengan journal. Sebab Imah Polaroid kan gambar-gambar Imah pun nak buat journal. So banyak gila. Imah tak sabar nak buat journal. Baru Roblox kita orang berlima. Sebab dapat cute kan. Sebab kita orang kat dimensi lain pun still berlima. Gambar time birthday Imah suka gila gambar ni. So Imah harap Imah akan dapat balas balik apa yang dia buat kat Imah. Sebab dia kan time birthday Imah dia banyak ambilkan gambar-gambar cantik kat Imah. So Imah nak balas balik. Semoga tercapai. So Imah fikir takkanlah Imah tak ada wish card kan. Dah ada box semua ni. Imah lupa nak beli wish card. And Imah buat wish card Imah sendiri. Imah ambil daripada kertas biasa. And then Imah potong tepi-tepi dia. So Imah dah tulis. Sebenarnya Imah nak bagi macam je. Sangat-sangatlah buruk. Tak ada effort dah macam kertas buangan. Tambah makin buruk lagi ialah typo. Imah terpaksa guna tambah buruk aja. So Imah buang je. So Imah buat yang baru yang ada tutup. So yang ni Imah typo. Imah nak tulis kat sini tapi tak edit Imah tulis kat sini. And then Imah cover guna love. So love ni tak kering lagi. And yep, dia kena kat situ. And then whatever, Imah tak nak buat dah. Penat dah. Capek ke? Capek. Happy birthday Kak Wi. So Imah rasa Imah akan letak wish card dekat bawah Polaroid tu. Sebab wish card ni tak cantik. So Imah akan tutup dia dulu. So Kak Wi akan nampak Polaroid dulu baru wish card. And then Imah letak palette Wawa ni. Lepas ni Imah akan letak benda ni atas palette Wawa tu lagi. Then the main character. Imah suka baju ni. Harap dia suka juga. Kalau nak masuk dalam ni macam tak muat. Tak muat weh, tebal. Masih banyak lagi ruang dia. Dan Imah akan masukkan ni, bagi dia sampai atas. Masukkan je. Tada, dah penuh macam ni. So tak nampak isi bawah dia. Then kita tutup. Siap.
Lepas tu Ima akan masukkan dalam Pull and Bear ni. Ima dah letak dalam dia. And then kotak tu ada kat bawah. Ima akan letak baju tu dekat atas. So first we akan nampak dulu baju. Lepas tu baru kotak. Tada! Ima dah masukkan. So dah pun dah besar macam ni. Kita tunggu time birthday Kak Wi. And then tunggu Kak Wi unboxing. So stay tune. Bye bye. Hi guys. So sekarang ni kat sekarangnya Mak ada beli yang baru, wish card. Sebab yang wish card yang Mak buat tu buruk, so Mak nak tukar. So Ara beli apa tu? Paper bag. And Ima nak tambah satu lagi barang. Ima nak ambil Hirono sebab dia kan suka figure. So Ima akan ambil Hirono. Ima dah pernah beli and Ima dapat yang ni. Ima ambil yang paling ringan. Let's go. Buguk. Ya dah buguk. Ima ada beli corset set yang akan jadi bentuk ni. So Ima tak sabar nak buat. Ima dah lama nak try. Look at my outfit. So cute. Foto. Oh my god. Guys tengok. Ima jumpa cute things. Comel-nya. Ima suka benda-benda sini. Comel. Hi guys, so Ima dah balik rumah. And then yang Ima beli tadi Hirono. So Ima dah masukkan balik dalam box. Hari tu kan Ima dah masukkan dalam paper bag semua tu. So Ima buka balik. And Ima nak tulis wish card sekali. So yang wish card tu Ima akan keluarkan balik. So Ima akan tiru ayat dalam dia. First thing first, kita tulis dulu wish card. So dia ada penutup sekali macam tu. So Ima dah siap tulis. And tengok ni, Ima ada hias tu Kak Wi from Ima. Dia sekarang tengah suka figure tau, buat banyak. So Ima nak belikan dia Hirono. Dia dah pernah ada sebelum ni, tapi bukan yang version yang ni lah kot. Ima dah ada yang ni. Ima dapat yang tada, ni Ima punya. Moga dia tak dapat yang ni lah. Ima ambil yang ringan-ringan macam tu. Yang ni berat. So dia kita masukkan. Sekejap. So kita tutup. Kita tunggu esok birthday Kak Wi 24 hari bulan 5. So nanti kita tengok reaction dia. Bye bye. So kita celebrate birthday Kak Wi dekat cafe yang dia pilih. And hari ni birthday dia, tapi dia yang belanja. Thank you so much Kak Wi. So meja kita orang dekat atas. And budak ni tak tahu kenapa duduk pandang-pandang. Naiklah atas. Hi guys. So hari ni, today is the day. Hari yang kita tunggu-tunggu kan. Dah. So ni birthday girl. Tengok buat TikTok. Ui, tak nampak. Boleh sini Kak Wi? Tak nampak ada lah. Ui, dia tengah buat TikTok. So kita tunggu dia. So tema hari ni ialah brown. Tapi memang tak macam brown sangat. Dia macam cream. Ih, siapa tu? Imam aku kan. Cream. So sekarang kita tengah ambil gambar. Sekejap lagi kita akan makan. And last sekali kita unboxing hadiah. So korang stay tune sampai habis vlog. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to we. Tiap. Kenapa? Keras. Atas ni. Sangkut dia. So dia dah nak buka hadiah. This is mine. Sangat-sangat buruk. Dia cantik. Mak, ucapan
untuk Kak Wi. Selamat ulang tahun untuk anak mak tersayang Dewi Natasha. Semoga Allah kurniakan umur yang panjang, sehat, jadi anak yang soleha, berjaya dunia dan akhirat. Amin ya Allah. So, jom kita tengok dia unboxing. Cantik tu. Next hadiah surprise, itu hadiah yang dia tahu. Masa keluarkan tau. Wow. 1, 2, 3. Macam mana dengan hadiah kita? Mirror dia, ada mirror tak? Yang ni hadiah set. Cantiknya. Saya warna biru. Sikit set. Sama mana? Sama. Suka ke? Macam mana dengan hadiah kita lah? Wow. Kita suka. Tak payahlah bagi banyak-banyak. Itu Kak Wi dan untuk mak. Dan first. 1, 2, 3. Gempak yang pilihkan tu. Oh, mak. Macam tu. Mak, mana nak? Ya. Macam ni. Dia boleh cantik tak? Wih, cantiknya. Comelnya. Apa ni? No, comelnya. Kau suka benda-benda macam ni. Ya, boleh letak. Kau suka benda macam ni. Ada lampu dia ke? Ada hidang dia tu. Kau cari harga dia? Tak nak. Aku tak baca-baca. What is that? Orang ni tahu je aku suka make-up. Macam dia. Cantik ke siapa? Macam warna juga sikit. Ada. Wow. Cantiknya. Pendek dia sesuai dengan makeup Kak Wi tu. Kak suka warna dia tak suka. Dia insecure dah ni. Takut ada tak suka adik-adik macam mana adik basic kan. Aku sama. Lagi dah basic. Yaping. You lah ada lagi satu tu. Berdapat. Oh my god. Oh, ini tiba-tiba mak dengan ayah dah ada anak-anak semua. Wow. What is that? Oh wow. What is that? Wow. Ya, Kak Wi kasihkan sekumpul perfume. Dia ada set, satu set. Segar. Bawa apa? Bawa vanilla. Ni body mix, ni hair mix. Oh, terima kasih. Apa ni mahal ke? Guys, 36 bang. Tak nak lah. Kau ni? Ara dulu lah. Kau je lah yang pakai. Ara dulu. Tak nak. Akak ambil no punya box boleh? Janganlah berharap macam dia orang tinggi sangat tau. Kak Wi sentiasa push up dia. Jangan gelakkan tau. Aku bagi macam ni Kak Wi. Dia ada gelak. Kalau kau tutup mata. Okay, tutup mata tau. Sebab terus nampak. Okay. Ini tu pembeknya. Maaf dah buruk je. Itu dia nama apa? Tak tahu. Tak tahu kan? Okay, tak tahu. Aku bagi apa? Apa ni? Macam cepat lah. Banyak ni. Buka lah. Okay, buka dari bawah. Apa ber? Okay, tu dulu. Buka. Apa ni? Putih kan? Alah, mahal ni saya. Tak. Dia kenapa boleh put amber? Saya nak ni. Dah beli. Kau ni kenapa tak cabut tag dia tu? Cantik tak? Cantik. Kak benda ni tau tak masa tu lah. Terima kasih. Sedih lah. Korang ni kenapa suka bagi hadiah-hadiah? Cantik gila. Dia rasa makeup je. Okay, rasa tak Kak Wi terharu rasa macam sesak kat dalam ni. Terima kasih. Lagi satu eh? Confirm pay akak OTT. Pakai dengan kasut kami satu. Cantik.
Cantik. Cantik gila Imah. Mahal pula tu. Ada aku tak suka. Gila aku tak suka. Aku dah Tak suka pula cantiknya kotak dia. Tak payah. Nak cakap jamet. Jamet sikit lah. Cantik. Ada nak kotak kau macam tak elok ke tu? Okey, buka. Ditiru Tak lah. Imah. Tak tahu pun ni beli. Kirana. DIY? Ada kat DIY. Imah. Dia kena Hirono kan dia cakap. Ya, dia nak kumpul. Mana kalau kau dapat yang sama? Tak ada ni tak ada Adik tu Imah, dia tahu Kak Wi suka Hirono dulu. Aku korang betul-betul mama. Sebab Kak Wi suka belanja kita banyak. Dia tiru dulu tengok ada orang tu. Aku tak tahu pun dia punya macam mana. Bapak. Ya, cakap macam tu lah. Nanti cantik siap. Apa ni? Pendek? Eyeshadow? Ya, Oh, gila aku dapat eyeshadow. Kalau dia tak boleh membantu dia. Ya doh, aku yang tak boleh beli dah. Orang aku dah banyak tukar eyeshadow. Tapi ada punya bukan brown, ada purple. Comelnya. Memang dah asing kau awal Tak juga yang tengok. Kau memang masa tu kau dah fikir dah kau nak apa cuci gambar Polaroid. So sekarang tu fikir. Memang cantiknya banyaknya. Ada lagi ke? Mana? Itu wish card. Comel. Mak pilih gambar-gambar Mak punya favourite ke? Oh, mak ada gambar mak. Kau baca dulu ke buka lagi? Ada lagi kan? Ikut Kak Win. Ada lagi kan? Dia lukis ke pula? Aku lukis lah. This is your sign to journaling. Tengok Aku ni dah lah pemalas. Dia buatlah jurnal. Oh, dia pemalas. Benda ya Allah budak. Macam mana dia bagi? Dah tu je. Aduh kata dia. Oh. Dia dalam cantik lah. Purple. Selalu dia dapat kat brown. Cantik ni. Kau beli kat mana tu? Best semua terima kasih. Apa dia tu? Apa yang Dia kat ada? nak tengok dapat aku tunjuk dia nak light up apa. Kak Win tak nampak kat sini dia. Kejap. Kak rasa Kak Win nak ni. Ni tak ada bertuah. Jangan tengok kat, jangan tengok kat. Matching lah. Tapi dia duduk. Matching. Tapi cantik lah. Ada macam dia tempat dia. Gila je. Macam estetik je. Oh, tu yang berat tu. Lovely. Lilin kat Lilin kat Gila. Cantik lah. Oh. Nama dia apa tu? So nama kad dia apa? Candle holder. Candle holder. Terima kasih, Yang Mak. cantik dia kalau tak ada. Bilik kat kan? Ya, nampak estetik gila kan? Terima kasih, Mak. Dia banyak berat awak dia pilih. Baca. Kita tengok tu. Ya Allah, apa benda ni tu Kak Win from Imah. Hargai lah. Kita hargai. Ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Asal 8. Tu kucing kita tak kira pun. Jamet lagi tak. Bila kita baca. Happy birthday to my amazing sister. Semoga panjang umur, murah rezeki dan cantik selalu. Terima kasih selalu support adik yang bagi adik confident. Oh, nak nangis. Bagi confident. Boleh dia baca. Aku nak menangis. Nak nangis juga. Makin langsung. Mak dia nak nangis. Mak. Tak boleh baca. Ya, aku punya kad tak baca lagi nanti. Adik sentiasa doakan yang terbaik. Apa? Untuk Kak Win, love you. Kurang kamarat yang happy. Kurang kemaran. Ada aku dah nangis. Kenapa ni? Aku dah cuba tahan tadi tak ada nangis. Buat show. Oh my god, aku yang rosak maskara kau weh. Aku dah cakap aku tak nak baca tadi.
Aku ni dah cepat terasa. Tak record dah. Terima kasih, Mak. Minta maaf tak kalau selalu marah-marah Mak. Minta maaf juga. Terima kasih. Baru je tadi dia marah. Yeay. Daripada adik last kita, Sarah. Oh, berat. Oh, Jangan itu reaction dia. baca. Allah, banyak gila. Wow. Comel. Dia macam nak bagi hadiah tukar-tukar, tahu tak? Ambil satu dulu. This first hadiah, tapi susah banget nak umpun. Ha. Kenapa boleh kasih luar? Seluar je. Apa tu? Just for mini untuk kau pakai. Wih, comel lah. Tak comel sikit. Tapi comel lah. Comel lah. Dia tahu dia suka pakai extended skirt. Terima kasih. Tak, punya hadiah tu macam comel tu. Okay, next hadiah kedua. Kamu buka macam tadi je. Ha. Baju lagi. Baju lagi je. Ya. Bukan ada lagi. Oh, macam tu lah. Nasib baik tak macam rambut. Cantik macam tu. Oh, comel. Kita boleh matching-matching nanti. Terima kasih, Ana. Asal comel. Dia macam cute benda-benda macam ni. Ni. Tak ada dekat Aku Ubi. tahu kan Sarah dengar dia kata macam kalau nak beli hadiah belikan baju-baju tengah-tengah betul ni. Patut ada mana. Ini cantik. Oh, tadi tu cantik lah. Tadi semua cantik tapi ni kan macam design Kak V macam style-style Kak V. Tengah sikit extension tu. Comel. Cute lah. Tepi dia racun. Dia duduk dia boleh banyak arah. Terima kasih arah. Sarah. Dia tu. Rasa tak dah tahu apa. Ya. Kau rasa. Kat dia atas ke bawah? Atas. Oh, kasar. Cantik lah. Macam tu nak Kita punya kaki kan sama je kan? Cuma Arab dia kaki Arab. Kau tahu ada duit lagi tak ni? Ke dah habis? Kita bagi duit okay? Iskak. Ya lah. Orang belanja bagi. Kita bagi dia hadiah, dia bagi kita duit balik. Memang dia ambil kondom. Baca tu. Untuk apa tu dia lekat tadi. Untuk orang yang berumur 22 tahun. Siapa kat sini 22? Bukan 22, 12 tahun. Wah, estetik. Tak jamin. Happy birthday Kak V. Thank you sebab selalu ada untuk adik. Selalu belanja macam-macam and always have. Tu bagi aku nangis lagi Kak. No matter what. Semoga Kak V sentiasa and all your wishes come true. Love you. Terima kasih. Dia macam ni peluk. Cepat bongsuku sudah besar. Arah tak buat kau sendiri. Kasih Ara. Terima kasih baju Kak V. Dia ni dah lah tak ada duit belanja. Palu macam Bocor gila. Sarimat. Mana make up aku sorry? Kenapa aku tak ada make up dah? Terima kasih korang. Sayang Birthday kau ini. Happy birthday. I love you guys. I love you kau ini. Jangan peluk. Tersupit suara pas ada.